Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni 1 hari bulan 10. Okay. Sekarang ni 1 hari bulan 10, hari Rabu. Kita orang newbie and first time nak pergi camping. So pagi ni kita orang sebenarnya dah plan untuk keluar pukul 10. Tapi macam biasalah kan, cuak-cek 11-19 baru kita orang keluar rumah. So pagi ni kita orang nak cari tong ais untuk letak barang-barang basah lah, makanan basah macam ayam. Tapi ayam pun kita orang nak cari hari ni juga. And kita orang nak pergi DIY lepas tu sebab nak cari gas untuk nak masak tu kan. Kita orang camping dekat Hijauan Damai. Buka sikit je. Kita nak beli yang spray je. Spray dan kemah je. Kita orang baru je settle pergi satu kedai. And next kita orang nak kena cari polystyrene and pergi DIY pula. Yang ni kita orang pergi dekat kedai runcit. Kedai runcit biasa tu je. Nak cari ubat nyamuk. Tiba-tiba beli air jus. Sebab hari tu Farah punya video dekat TikTok 1 hari dapat 100k view. Farah cakap Farah nak belanja husband lah air jus. So hari ni kita beli. Minum dulu lah. Macam mana ni? Kita nak pergi camping tapi langit First camping macam ni. Langit gelap nak hujan. Gelap kan awan dia. Nampak elok dalam kamera dia. Ketul-ketul nampak elok kamera dia. Camping ni dekat sungai. So tak apalah, nanti kita tengok yang macam mana. Kalau tak okey kita orang balik lah. Kalau okey kita teruskan je lah. So ni kita orang nak isi minyak dulu ni. Kita orang dah nak sampai. Ni jalan dia. So kita orang duduk dekat sini. Zone C. Tak ada orang. Tak ada orang. Parking bawah ke? Sekarang dah pukul 2:02. Kita orang dah sampai. Tu pakcik tu. Salam. Apa cerita dah? Kejap So jom kita masuk. Tapi tapak dia kosong, tak ada orang pun. Macam kita orang seorang je. Pakcik tu cakap sinam je hari ni. Saya straight. Jalan dia macam sini kita orang punya view. Cantik. So ini je kita orang punya setup.
Dekat bahagian dapur ni belum set up lagi. Kita orang nak makan dulu sebab masing-masing dah kelaparan. Sekarang ni dah pukul 5.20 petang. Stay hujan tapi renyai-renyai je. Okey lah. Ni kemah kita orang. Sungai ni cetek je. So sesuai lah untuk yang ada anak kecil. Ha? Tak dekat. Tapak dia besar guys. Tapak dia besar. Daripada hujung sana sampailah hujung sini. Semua lah kita orang punya kemah. By the way dia ada banyak tapak lagi. Tapi dekat sini kan tak ada orang. Kita orang je. Sebab kita orang pergi hari Rabu dan Khamis. Kalau pergi hari Sabtu Ahad mungkin ramai lah orang. So kita orang je lah. Tengok ha. Cuma kita orang je. Yang ni tak basuh pinggan, basuh tangan semualah. Dekat atas tu tandas. Nampak tak Hana mandi? Cetek je. Mana kau? Ha, cetek je. Dekat paras-paras punggung dia je. Dia pun suka main air. Dekat setiap tapak ni dia sediakan tangga tau. Dia ada sediakan tangga kat situ. So ni tapak yang belah sini pun ada juga tangga. Tangga nak turun. So macam bagus lah kan. Lepas tu dia ada plug point. Setiap tapak ada plug point. Tu kita orang punya plug point. Dekat tiang tu. Ini view daripada atas. Black Dog Cinema V210. By the way, pakcik tu lah yang tolong kita orang pasang kemah ni sebab tentu cuaca nak hujan. And then tandas dia dekat sini. By the way, tandas dia ni tandas baru. Bersih and luas. So dekat situ adalah ada cermin, ada tempat mandi. And then tandas itu okey lah, bersih tau. Lawa je. So kita masuk dekat dalam kemah pula. Ni kemah kita orang. Ini letak je lah wagon kat sini kan. Kita orang ni first time. So set up dia macam biasa je lah. Asal ador je. Ni tempat masak. Ini barang-barang untuk masak lah. Senduk apa semua ni. And then gantung tisu. Wajib bawa tisu. And then ni kita orang punya tempat tidur. Ada 3 tilam. So yang ni kita orang punya baju dengan ada 1 tong. Tapi baju ni kita orang tak ada lagi tempat yang betul-betul proper. So letak je lah macam tu dulu. And then kat atas ni ada lampu. Nanti malam baru kita buka. Kita orang tak ada lagi tempat gantung baju. Terlupa nak cari. So gantung je lah macam tu dulu. Yang ni boleh tutup ni. Kalau malam nanti tutup lah kot sebab tak nak bagi nyamuk masuk. Dekat depan ni ruang untuk kita orang solat. And then macam tu je lah. Tempat kita orang lepak untuk makan-makan. Comel kan? Ada 3 kerusi je. Okay. Tengoklah view kita orang. Ya Allah, cantik. Best sangat-sangat. Tu dia orang. Yang ni husband Farah beli ayam perak kat Mat Western. Sekejap lagi nak bakar sebab ni keras lagi ni. Tak tahulah sedap ke tak sebab tak pernah try. By the way, korang nak tahu tak? Farah tertinggal bag yang Farah letak skincare. Aduh, macam mana tak boleh tertinggal? Macam mana tak boleh tertinggal Ada je barang nak tinggal. Nasib baiklah 2 hari 1 malam. Dah siap masukkan bawang dengan butter. Rupanya tak tengah record. Mana?
Our dinner dah siap. So ni je kita dinner. Ayam bakar dengan nasi butter. Sebab gelap sangat sekarang ni. So sekarang ni dah pukul 10 lebih macam tu. Mana pun dah tidur. Mana tidur tadi pukul 9.30. Masa makan malam. Dia tidur. Ayam ada lagi dekat dalam mulut tu. Dia dah pejam mata dah. Dia dah tak larat sangat-sangat. So okey lah kan. Harap ni dia tak terjaga lah tengah malam. Dia terus tidur sampai pagi. So untuk malam ni itu sahaja. Esok Farah akan update lagi. Ni hari keesokannya 2 hari bulan 10. Diorang sarapan cucuk ikan bilis dengan air coklat. Sambil makan sambil tengok view kat tepi ni. Our next menu before balik. Cakatia goreng. Settle lah kita orang camping dekat Hijauan Damai. Kita orang stay 1 malam, 2 hari 1 malam. Tempat ni memang Farah approve sangat-sangat. Korang kena pergi dekat tempat ni. Sebab macam Farah cakap lah, dia punya tandas dekat sini. Lepas tu sini terus tapak. Ni tapak dia besar tau. Nampak tak? Dari sini sampai sini besar. So kemah kita orang tak boleh kalau tapak kecil. Kena tapak besar. Nampak tak singki dekat situ je. Kita orang punya tempat ni memang jackpot lah. Ni kemah. Lepas tu dekat situ ada tali untuk korang gantung baju-baju basah kan. Macam tu lah. And depan tu view sungai. Tempat ni mungkin baru lagi. Sebabnya pakcik dekat sini dia nak buat lagi tandas dekat belah sana. So ada 2 lah. Belah kiri 1, belah kanan 1. Macam tu. So tempat ni memang okey sangat-sangat dah. Dia punya tandas pun selesa macam korang tengok tadi kan. So ya. Tu je lah kot. Ni tempat parking nak load barang. Dekat sini. Nampak tak kemah kita orang kat situ, load barang kat situ. Ini korang turun je dekat sini. Lebih baik korang bawa wagon. Tempat-tempat camping macam ni bawa lah wagon. Sebabnya barang kan berat kan. Kemah tu berat. Kalau barang korang tak banyak, tak berat. Okey lah kalau korang nak angkut 2-3 kali. So kita orang bawa wagon. So ya. Itu je lah kot. Ni tinggal nak tutup kemah je. Sebabnya barang semua kita orang dah bawa keluar dah. Nak pack kemah jangan waktu tengah hari macam ni. Pagi-pagi dah kena pack.
Kesimpulannya, kena ambil 3 hari 2 malam. Lepas tu hari yang kita nak check out tu, pagi-pagi lagi kita dah kemas. Kalau kita kemas tengah hari macam ni, wow, memang berpeluh lah cerita dia. Apa dia? Ya, kebaikan dia, kemah korang dah kering. Kalau subuh-subuh, kemah korang basah lagi dah. So, Farah rasa video kali ni sampai sini sahaja. Kalau korang tahu tempat camping yang best-best dekat area Pening ataupun Kedah, Kulim macam tu, korang komen lah dekat bawah. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay? Bye!